Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat Singapore chili crab menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula sediakan ketam yang dibersihkan dan potong separuh. Anda juga boleh ketuk sedikit bahagian penyempit ketam. Search di Kukidu Singapore chili crab. Kemudian tekan start. Masukkan minyak masak. Kemudian masukkan cili kering yang direndam atau sedikit cili kisar. Masukkan cili merah yang dibuang biji. Kemudian masukkan bawang putih. Masukkan bawang merah. Masukkan cili kecil. Masukkan udang kering yang direndam. Masukkan sedikit belacan. Tutup dan kisar selama 20 saat. Speed 8. Dah siap? Keep down guna spatula. Kemudian masukkan pes asam jawa, masukkan garam, tutup dan tumis selama 8 minit suhu 120, speed 2. Dah siap? Masukkan air ke dalam mixing bowl. Kemudian masukkan sos tomato. Masukkan gula. Masukkan stok ayam. Tutup mixing bowl dan letakkan warung madis di atas penutup. Kemudian letakkan ketam yang dibersihkan tadi. Tutup dan masak selama 30 minit steaming mode atau suhu waroma speed 2. Dah siap! Angkat warung dish dan letakkan di atas penutup supaya tidak basah. Ini pula kuah yang telah masak. Anda boleh rasa sedikit kuah dan tambah perasa jika perlu. Sediakan mangkuk dan letakkan tepung jagung. Kemudian campurkan air dan bancuh sehingga sebati. Sediakan mangkuk lain dan pecahkan telur, kemudian pukul telur sehingga sebati. Masukkan bancuhan tepung jagung tadi. Tutup dan masak lagi selama 2 minit suhu 100, speed 1. Dah siap? Masukkan bancuhan telur perlahan-lahan ke dalam mixing bowl. Kemudian tutup dan biarkan selama 2 minit dengan menggunakan function timer. Sementara itu, anda boleh letakkan ketam yang telah masak ke dalam bekas. Dah siap. Elok je kan? Tuangkan kuah yang telah masak ke dalam bekas ketam tadi. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.